Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri bang. Saya ni budak tingkatan 5. Saya ni bang, duduk asrama lelaki dekat sekolah menengah Perlis tau. Dah 5 tahun bang saya duduk sini. Dah banyak juga benda-benda pelik yang saya dengar daripada budak-budak lama ni. Tapi itulah, kita ni dengar boleh bang, tapi percaya tu tidak lah. Memang saya ni jenis budak tak percaya sangat tau. Bukan apa bang, pada saya kalau semua benda ni kita nak percaya, memang tak jadi apalah, jadi penakutlah saya. Tapi apa yang jadi malam tu buatkan semua benda ni berubah. Malam kejadian tu kan bang, masa tu kita ni baru balik kelas tambahan. Perut pula memang dari petang tadi asyik buat hal aja. Tak tahulah bang, saya makan apa hari tu kan. Memang sakit sangat bang perut. So, sampai je dekat dorm, tiba-tiba rasa memulas-mulas bang. Masa macam nak meletup kan. Memang dah tak boleh tahan sangat dah. Saya tengok kiri kanan. Alamak, asrama dah sunyi. Kawan-kawan semua dah tidur dah. Aduh, tu macam mana pula ni? Diorang ni dah tidur lah pula. Aduh, kedah je lah. Dalam kepala saya masa tu bang, cuma satu je saya fikir tau. Saya nak cari tandas yang paling dekat sekali. Sayangnya bang, yang tandas paling dekat tu tandas lama hujung blok. Dan tandas tu kan bang, orang dah selalu cerita. Tapi dah sebabkan terdesak bang, saya pun kedah juga bang. Ya Allah, selamatkanlah aku. Aduh, tak tahan sangat dah ni. Korang bayangkan malam tu saya sampai je depan tandas. Saya dah rasa semacam dah bang, bau busuk semerbak bang. Bukan bau hancing, bau tandas. Bau dia macam ada bangkai kat dalam tu. Itu belum masuk lagi bang. Belum masuk bro. Roma dah naik satu badan. Tapi yelah, dah terdesak kan. Saya masuk juga bang. Saya masuk kan, jeling tengok kiri, tengok kanan. Nampak macam okey je. Dan tak nampak apa-apa pun. Saya pun terus cepat-cepat saya masuk. Dan saya pilih cubicle yang paling hujung sekali. Korang bayangkan tengah-tengah saya dalam tandas tu kan, tiba-tiba Astagfirullahaladzim,